Baik, nombor 9. 10 liter tolak 4,294 ml tolak 2 liter 850 ml sama dengan, okey, bila dalam kes ni dia tak suruh cakap dalam unit apa, so boleh lah 8 dalam kedua-duanya, sama ada kilometer, sama ada liter dengan mililiter, ataupun liter saja, ataupun mililiter saja. Okey, baik. So soalan 2 markah ni dia nak tengok saja kita pandai tulis tak mengikut nilai dia, itu saja. Okey, so 10 liter. Okey, 10 liter. Masalahnya ini ada mililiter, ni ada liter mililiter. Okey, sekarang decide nak pilih yang mana. Okey, katakanlah cikgu decide, awak decide jenis macam cikgu, iaitu jawapan nak dalam liter dan mililiter. Okey, so kita buatlah liter mililiter. Okey, 10 mililiter tak ada. Mililiter ni ini yang kita kena tukarkan dalam bentuk yang macam ni pula. Jadi nombor belakang 3 ni kita tahu dia hanya untuk mililiter. So jawapannya 4294. Okey, kita tolakkan. Okey, so tak ada tolak apa-apa ni, nak tolak 294 tak cukup, tak ada apa-apa. So kita pinjam sebelah, tinggallah di sini 9. Dan sini kita akan jadi 1000. Barulah boleh tolak 1000 dengan 294. Okey, so buat macam biasalah. Okey, sifar tolak 4 tak boleh, pinjam 11 tak ada. Jadi senang faham, kita pinjam duit ni sebenarnya ialah 100. So dia akan jadi 99. Yang sini kita dah pinjam dia 10. Jadi 10 tolak 4, 6. 9 buang 9, sifar. 9 buang 2, 7. 9 buang 4, 5. Okey, so nombor yang terkini kita akan dapat 5, 7, sifar 6. Tolakkanlah dengan nombor yang ini. 2, 8, 5, sifar. Tolakkan. 6 tolak 5 sifar boleh. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam 6 jadi 10. 6 tolak 8 tak boleh, pinjam sebelah 4. So sini akan jadi pinjam 10. Okey, dah boleh tolak. 10 buang 5, 5. 10 buang 8, 2. Tambah 6, 8. 4 buang 2, 2. So jawapannya ialah 2 liter 856 mililiter. Okey, boleh? Okey, tapi ada satu tahap lagi sebenarnya. Ada satu lagi cara. Kita buat macam ni sebenarnya. Okey, 5. Kita buat juga macam ni lah Okey, liter mililiter. 706, 2, 850. Okey, so awak tengok. Jangan tengok satu nombor 6 je. Awak tengok semua ni. 706 boleh tak tolak dengan 850? Tak boleh kan? Jadi nombornya dia tak boleh. Sini kita akan kacau. So, maknanya 706 ni kita akan tambahkan dengan 1000. Jadi nombornya akan jadi 17 sifar 6 tolak dengan 85 sifar. Sini dah samalah. Okey, so 6 macam biasa tak cukup. 6. So ni akan 10. 10 tolak 5, 5. 6 tolak 8 tak boleh. Tapi awak nampak ni adalah 16. 16 tolak 8 ialah 8. 2. So sama juga jawapannya. Okey.